Ini bukan Bangladesh, bukan India. Ini adalah bandar Kuala Lumpur kita. Ini semua warga Malaysia tahu. Tahukah anda berapa ramai orang kita yang tiada kerja dan tidur di kaki lima? Apa sudah jadi? Warga kita tak ada kerja. Warga asing merata-rata conquer semua kedai-kedai. Kita lihat bagaimana warga-warga asing ini bebas membuka perniagaan dalam sektor peruncitan. Mereka mengalibabakan lesen, mereka menjalankan perniagaan, mereka yang kendalikan operasi perniagaan ini sendiri. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, saking banyaknya warga asing di Malaysia menjadi momok bagi warga tempatan. Karena warga asing di Malaysia ini bukan hanya semata-mata sebagai pekerja migran, akan tetapi aktivitas dari warga asing ini banyak yang sudah melanggar undang-undang. Salah satunya adalah berniaga. Ini menjadi kekhawatiran bagi warga tempatan yang harus bersaing dengan mereka. Dan tak jarang warga tempatan harus kalah bersaing, dan inilah yang sering menyebabkan kemarahan dari warga Malaysia terhadap warga asing, apalagi yang ilegal. Untuk itu saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video ini, dan salah satunya video yang miris sekali. Orang tempatan Malaysia banyak yang menjadi gelandangan, akan tetapi warga asing justru banyak yang sukses menjadi bos toko. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Tembak itu adalah bajingan masuk secara haram, baru kamu tahu. Sepatutnya APM itu dinaikkan pangkat terbaik APMM Malaysia. Ini orang-orang Malaysia seperti ini korban dari yang paling ramai saking banyaknya warga asing. Wajah dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Dia orang rasa dia orang ni macam terpaling nak jadi hero, terpaling nak jadi presiden pendatang haram. Asal bodoh saja konoha, asal bodoh bercakap saja konoha. Sebab tu IQ ni terlampau rendah. Ini bodoh saja konoha, buka mulut saja bodoh konoha, pening betul ya. Ada dah ubat, ada dah cerdik ni, ada jual dah di kedai. Kalau ada jual cerdik, suruh konoha ni pergi beli kacang cerdik ke apa makan dulu, baru boleh main sini. Asal bodoh ya konoha. Hai guys. Nah, ini yang miris sekali ini ya. Ini bukan Bangladesh, bukan India. Ini adalah bandar Kuala Lumpur kita. Ini semua warga Malaysia tahu. Tahukah anda berapa ramai orang kita yang tiada kerja dan tidur di kaki lima? Saya betul-betul warga asing malah sukses jadi bos tokek. Video saya ini jangan asyik ber-TikTok saja. Dan pihak yang berkuasa bukanlah pergi tahan seorang abang yang tiada lesen menjual belum. Pergilah jaga kebersihan dan keindahan bandar kita. Apa sudah jadi? Warga kita tak ada kerja. Warga asing merata-rata conquer semua kedai-kedai di bandar kita ni. Semoga video ini memberi makna kepada kita semua. Kalau ibu negara kita pun tak jaga dengan baik, macam mana kita nak jaga tempat-tempat lain? Dan warga kita tak dijaga, dan warga asing pula diberi keutamaan. Sila komen di bawah. Apa sudah jadi pada negara kita?
fakta ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lihat bagaimana warga-warga asing ini bebas membuka perniagaan dalam sektor peruncitan. Mereka mengalibabakan lesen, mereka menjalankan perniagaan, mereka yang kendalikan operasi perniagaan ini sendiri secara terbuka, secara terang-terangan. Lokasi ini di hadapan kompleks Bukit Jambul, Pulau Pinang. Seluruh rakyat Malaysia mengetahui bahawa warga asing tidak dibenarkan menjalankan operasi perniagaan. Mereka tidak dibenarkan apply SSM ataupun memohon lesen bandaraya untuk menjalankan perniagaan. Bagaimana mereka boleh membuka perniagaan dengan bebas? Kita lihat di dalam kedai ini sendiri, barangan-barangan yang mereka jual adalah barangan subsidi rakyat tempatan. Tidak ada pun rakyat tempatan di dalam kedai itu. Semua dikendalikan oleh warga asing dengan begitu bebas. Mana penguat kuasa? Mana Majlis Bandaraya Pulau Pinang? Sedangkan kita ketahui di setiap zon ada saja pegawai-pegawai perlesenan daripada PBT. Tetapi kenapa mereka ini seolah-olah membutakan mata apabila warga-warga asing ini bebas menjalankan perniagaan? Kalau rakyat tempatan yang nak membuka perniagaan, yang nak menjalankan perniagaan, perak-perak PBT ini akan datang dengan begitu tegas, dengan begitu ekstrim, menghalang rakyat-rakyat kita nak menjalankan perniagaan. Kononnya perlu ada lesen dan sebagainya. Tetapi warga asing menjalankan perniagaan ini tanpa ada sebarang ketakutan. Mereka bebas menjalankan perniagaan seolah-olah negara ini mereka yang punya. Mana pihak berkuasa? Saya nak santuni di sini. Mana Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Datuk IR Rajendran. Sila lihat isu ini. Lihat dengan serius. Bukan datang sekali-sekala turun di lapangan, tunjukkan secara terbuka kepada rakyat seolah-olah beliau telah datang. Tetapi isu sebegini terus tidak dapat diselesaikan. Janganlah rakyat meletakkan satu persepsi bahawa PBT ini dirasuah, makan rasuah, kautim bawah meja. Dan banyak lagi kita tengok perkara-perkara begini berlaku dengan begitu bebas dalam negara kita, khususnya malah jadi bos-bos tokek ya, orang Bangladesh. Saya harap selepas viralnya video ini, penguat kuasa perlu turun lapangan, ambil tindakan. Boleh tutup permis ini, batalkan lesen, rampas semua barang-barang. Tunjukkan ya memang benar menyakitkan bagi warga tempatan ya kalau nak lihat. Menjalankan penguatkuasaan terhadap warga-warga asing yang mengalibabakan lesen rakyat tempatan. Terima kasih. Kepada DBKL yang sangat kurang ajar, tak ada hati perut, berhati setan. Itu saja ungkapan daripada rakyat Malaysia hari ini. Warga asing dikasih Hampa tak pernah bagi izin peluang dekat rakyat sendiri. Warganya sendiri Sedangkan warga asing di tidak luar boleh. sana sangat bebas menjajah. Kenapa? Apa dah jadi? Yang sebenarnya mungkin hampa dah collect duit tepi. Ramai rakyat Malaysia yang bercakap. Hari ini kita minta Datuk Bandar KL tolong siasat perkara-perkara yang dah berlaku. Kalau boleh DBKL yang bersalah, penguatkuasa yang bersalah, tak kira di mana negeri dan di mana tempat, tukar mereka sampai ke Sabah dan Sarawak, baru mereka rasa keperiksaan tu macam mana. Jangan sombong dan berlagak dengan pangkat yang hampa pakai. Hari ini hampa tindas rakyat B40 yang sedang berniaga. Kemungkinan satu hari dan satu ketika nanti pembalasan tu akan dapat timpal dengan apa yang hampa buat. Kami rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu, sangat tidak berpuas hati. Ini tanah tumpah darah kami. Hampa boleh tindas rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu yang berniaga. Sedangkan hampa tak ada telur. Telur hampa simpan di otak. Hampa tak guna. Hampa
telefon langsung, tak ada hati perut, belas kasihan. Pukul abang belon, pijak abang belon sampai dia punya tulang patah. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video fakta miris yang terjadi di Malaysia. Saking banyaknya warga asing di Malaysia, ini tentunya menjadi momok bagi warga tempatan Malaysia. Karena aktivitas dari warga asing di Malaysia ini bukan hanya sekedar sebagai buruh migran, akan tetapi mereka sudah leluasa melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak boleh ataupun sudah melanggar undang-undang. Akan tetapi mereka diberikan kebebasan dari petugas di Malaysia dengan mendapatkan izin untuk berniaga. Sementara di sisi lain banyak dari masyarakat Malaysia tempatan yang mengeluhkan untuk mereka mendapatkan izin ataupun izin usaha sementara mereka adalah statusnya sebagai warga Malaysia asli. Tentunya ini sangat ironis sekali. Dan lebih miris lagi kalau kita melihat dari salah satu cuplikan video tadi, bagaimana warga tempatan banyak yang menjadi gelandangan yang harus tidur di emperan toko, tetapi di sisi lain justru warga asing banyak yang sukses menjadi bos toke. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.